Dah rekod Dah. Dah. Welcome to Langkawi. Cerita dia macam ni. Ramai orang tak tahu pasal Langkawi, tapi lagi ramai orang tak tahu gaya hidup sebagai orang tempatan Langkawi. So cerita hari ni ialah lokal Pulau Langkawi. Dekat sekarang ni dia orang Langkawi macam mana? Best. Okey, cantik view kat sini. Patutlah hang tak mau pindah no. Free je view macam cantik. Free je tak payah bayar. Tapi hari ni saya nak bawa kamu pergi satu tempat lagi yang ramai orang terpandang, tapi best, dekat-dekat je. Dekat mana tu? Ada lah. Hari ni dia jadi driver kita guys sebab kita nak bagi dia experience bawa kereta dekat Langkawi. Dia kan naik ni orang lokal. Tak, aku support. Lokasi yang kita tuju ni berada di betul-betul pertengahan Pulau Langkawi. Center lah orang cakap kan. Dan lokasi ini juga merupakan gunung di antara yang tertinggi di Langkawi. Dan naik dia tak payah hiking, boleh gunakan kereta dan mengambil masa selama 25 minit sahaja. So first stop kita atas Gunung Raya. Dan hari ni kita breakfast atas Gunung Raya. Kat atas ni nampak view separuh daripada Pulau Langkawi. Cuaca dekat atas ni sejuk sikit lah daripada biasa. Tempat ni orang lokal akan datang lepak lah. Sebab dia tenang, dia simple je. Dan dia tak ramai orang. Cumanya kalau petang dia ramai sikit lah orang. Free, tak perlu bayar apa-apa. Datang, park kereta dan terus buka kerusi, boleh lepak. Next stop kita, Telaga 7. Ini salah satu daripada 3 air terjun yang ada dekat Langkawi yang cantik. So Telaga 7 ni air dia daripada sumber Gunung Mat Cincang. So dia dekat dengan kabel car lah. Dekat sini orang lokal akan datang lah hujung minggu untuk lepak ataupun berkelah, bermana-mana lepak ataupun dengar bunyi air pun dah cukup dah. Okay, kita tanya reaction macam mana? Jadi orang lokal, best tak best? Memang best lah tempat ni. Dia pergi giling jauh-jauh pun tak apa. Cuma pedas je tadi. Kaki. Tapi kalau dapat makanan yang air panas pun dah cukup lah. Memang best lah ni, local style bro. Kita bawa ni. Wow. Kalau macam jalan jauh-jauh ke penat-penat memang akan bawa lah. Sebab nak apa? Kan air vibe air terjun, kena air panas. Dia memang ngam lah. Tu masak. Anak orang perempuan kena masak. I tak masak. You yang masak. Pula. Kiranya masa teringat lah. Pula. Selalunya kalau dah pergi air terjun ni, rugilah kalau tak berkelah kan. Mesti nak makan makanan yang panas lepas sejuk mandi air sungai kan. Jadi kalau saya punya pilihan, saya akan bawa mi segera daripada Mami Chef ni lah. Sebab dia senang nak bawa ke mana-mana dan rasa dia pun sedap. Dia ada banyak perisa. Ni antara salah satu yang favourite saya lah bila saya dah kena perisa lontong ni. Memang lain macam sebab kuah dia berlemak kat sini. Memang sedap. So dah sejuk-sejuk mandi air sungai, dapat ni segera yang panas-panas macam ni. Memang ngam, memang padu. Makan pula sambil layan view air terjun macam ni kan. Takkanlah korang tak nak travel macam ni. Apa saya suka sangat dengan perisa lontong ni, kuah dia creamy, lemak dia memang kau. Benda macam ni memang ngam kalau travel. Senang nak bawa. Bila lapar terus boleh makan. Lagi-lagi harga pun okey. Murah je tapi boleh buat kenyang betul. Kadang benda simple macam ni lagi puas lagi makan makanan yang mahal-mahal.
pergi ke jabatan. Dia macam jabatan sampai tengah laut. Kita panggil dia kat sini tambak. Tambak. Ha. Kenapa dia tambak? Sebab dia tambak jadi jabatan. Ya ke? Ha. Dia ada laut lah. Dia laut. Dia macam jabatan. Lepas tu ayang akan sampai kat tengah-tengah. Ya. Dia tengah-tengah laut. Jabatan tu boleh pergi sampai tengah-tengah laut. Kalau kat situ orang Langkawi betul-betul ni orang lepak, dia orang jogging, dia orang mancing. So banyak aktiviti lah kat situ. So ni kali pertama lah yang akan pergi tambak ni kan. Okay. Tanyalah apa yang special dia. Tak tahu juga apa benda kat situ ada. Okay. Anda tahu apa special dia tambak ni? Okay, apa specialnya? Dekat tambak ni. Anda tahu apa specialnya dekat tambak ni? Yang specialnya tambak ni, dia ada bekas peluh Syaruhan. Wow. Syaruhan. Dalam cerita Don 2. Yang scene final tu. Oh iya ke? Yeah. Dengan siapa? Cerita apa tu? Orang cakap Don 2 kepal hati. Ni sama dah tak nampak je nak. I tak fokus kat sini sama jauh. Okay. Next lokasi kita berada di Kuala Melaka. Ini antara tempat yang mempunyai pemandangan yang unik lah. Dan orang lokal selalu akan datang dekat sini setiap petang ataupun pagi untuk aktiviti-aktiviti seperti beriadah dan bersiar-siar. Ni kita dah masuk kawasan tambak lah ni. Ni nama masalah dia water break. Ni kawasan tambak. So kat sini orang lokal petang-petang dia akan datang sini lah. Dia akan jogging, dia akan mancing, kita pun jalan. Ni lah tempat dating dulu kecil-kecil zaman sekolah. Oh, dating apa tu? Salah, bukan macam tu. Kau ni tak tiri perempuan lah. Lepas tu ayang kena jawab macam ni. Kiranya masih teringat lah. Oh, macam tu. Hey. Yelah, kita ada banyak dating dengan mak, dating dengan ibu. Tak ada lah. Dating lah. Dating yang jalan bergantangan tu. Kiranya masih teringat lah we hanger tu. Tak sampai. Sikit tak sama. Dia kena kiranya masih teringat lah. Macam tu. Dia kena plak. Macam tu. Okay. So inilah pemandangan dia bila korang dah masuk dekat sini. Boleh masuk naik kereta dan juga motor. Tapi kalau nak lagi best, boleh jalan kaki ataupun jogging. Sebab dia tepi laut. Nak mancing pun boleh, nak jalan-jalan pun boleh. Kebanyakan lokal dia akan datang sini lah untuk buat aktiviti seperti mancing ataupun jogging, police walk, jalan-jalan. Tengok macam abang ni dia mancing ikan besar. Dan inilah pemandangan-pemandangan yang ada kat sini. Kita dah pergi naik motor, kita pergi naik gunung, kita dah mandi air terjun. Lepas tu petang kita tengok sunset baru habis dalam beberapa ringgit sahaja. Jadi kadang-kadang tu bila kita nak pergi bercuti, tak perlu pun sampai ke negara orang. Sebab ketenangan yang kita cari tu sebenarnya ada je dekat dalam negara kita. So jadi kalau nak travel, nak berjimat, travel in local, travel like local. Ini baru Langkawi yang kita tahu. Belum lagi Langkawi yang kita tak explore. Samalah tempat lokal lain yang ada dalam Malaysia ni. So sebenarnya tahun visit Malaysia 2026, jom explore lebih banyak ke tempat-tempat lokal. Last, lokal yang best. Apa kata anda? Tinggalkan komen, like kalau suka video ni, subscribe untuk video seterusnya. Saya Naim, kita berjumpa di vlog yang akan datang.